baru boleh beli peralatan rumah hak mahal-mahal sikit. Dulu waktu anak kecil-kecil satgi pecah yang ni, koyak yang ni, kotor yang ni. Nampak tuan? Maka Nabi kata kalian boleh memperolehi anak di dalam syurga. Tuan-tuan, nikmat inilah yang Allah suruh kejar, iaitulah nikmat di dalam syurga yang selama-lamanya. Orang perempuan kata, ustaz, seronoklah depa. Orang perempuan kata, seronoklah orang laki-laki boleh bidadari selama-lamanya muda, selama-lamanya bidadari itu remaja, dan selama-lamanya bidadari itu kekal darahnya. Allah cerita dalam Quran, sifat bidadari itu ialah fihinna qasiratut tarfi. Isteri-isteri kalian di kalangan bidadari, sifat dia yang pertama ialah dia tidak pernah memandang lelaki lain. Tuan-tuan, hari ni perempuan hari ni, isteri-isteri hari ni tengok ada orang lain. Tengok. Segak kalau jadi laki aku. Sama orang lelaki. Lalu wanita cantik sikit, yo cantiknya. Kalau hak ni bini aku sedap ni. Ayat tak elok. Allah cerita sifat bidadari syurga, qasiratut tarf, tidak pernah memandang lelaki lain kecuali suaminya sahaja. Allahu Rabbi. Lam yatmithunna insun wala jan. Tidak pernah disentuh oleh lelaki lain. Zaman hari ni bukan tak disentuh lelaki lain, berzina pula dengan lelaki lain. Berapa banyak kes tuan-tuan, berapa banyak kes. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang perempuan kata orang lelaki-lelaki dapat bidadari ustaz,